You are watching TVPSS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kami berada di Dewan Suluh Bakti bagi membawakan liputan khas sempena Hari Apresiasi Akademik SMK Syed Mashur pada tahun 2025. Saya Zaid Akhtar dan saya Siti Nur Atira. Kami dari kru TV PBI SMK Syed Mashur selaku pengacara anda pada hari ini. Hari Apresiasi Akademik ini diadakan sebagai tanda kejayaan dan kecemerlangan seluruh para pelajar dan juga komitmen ibu bapa serta guru dalam memastikan kejayaan anak-anak SESMA. Teruskan bersama kami untuk menyaksikan detik-detik istimewa dan penyampaian anugerah kepada para pelajar cemerlang. Saksikan! Bersama dengan saya, kini saya bersama dengan Puan Rohaida, Timbalan PPD iaitu Sektor Pembelajaran. Jadi Puan, soalan saya, apakah harapan PPD untuk melonjakkan prestasi sekolah ini? Sudah tentulah harapan saya sangat tinggilah ya kepada sekolah ini. Kebetulan pula hari ini adalah Hari Apresiasi Akademik yang saya lihat ramai murid dianugerahi atas pencapaian akademik. Jadi harapan saya supaya murid-murid ini akan terus cemerlang dan juga membantu rakan-rakan yang lain di sekolah, di dalam kelas masing-masing khususnya, supaya sama-sama cemerlang. Bagi pihak PPD, kami akan terus membantu dan juga menyokong, khususnya dalam membentuk latihan kepada guru dan juga kepada barisan pentadbir juga, supaya lebih berfokus dan sistematik bagi memastikan kecemerlangan khususnya dalam akademik di SMK Syed Mashur. Bersama dengan Pengetua SMK Syed Mashur. Jadi soalan saya kepada Puan, apakah strategi kecemerlangan murid SMK Syed Mashur ini? Terima kasih atas soalan tu. Okey. Strategi kecemerlangan murid-murid SMK Syed Mashur yang saya lihat ini ialah yang pertama, mereka hadir sekolah. Yang penting kita kena hadirlah. Bila kita hadir, kita dapat belajar dengan baik, fokus dalam kelas. Okay, itu yang penting. Bila kita fokus, kita beri tumpuan yang sepenuhnya, kita tidak perlu banyak masa untuk mengulang kaji mata pelajaran. Bila kita balik daripada sekolah, kita ada masa untuk lihat semula apa yang dipelajari di sekolah. Sebenarnya disiplin diri itu penting dalam menentukan kejayaan, kerana bila kita tidak berdisiplin, kita tidak dapat mengikuti langkah-langkah untuk menuju ke kejayaan inilah ya. Sebab sekejap kita datang sekolah, sekejap kita tak datang sekolah, maka ada sedikit yang tiris dalam mendapatkan ilmu tersebut. Okay. Kemudian saya lihat murid-murid yang berjaya ni, kebanyakannya mereka juga hadir kelas tambahan di sebelah petang maupun hari Sabtu. Bila hadir, maknanya mereka mengikuti semua pelajaran yang diberi oleh guru-guru, tips-tips yang diberi, dan mereka membuat latihan-latihan yang diberi. InsyaAllah saya rasa tidak perlu lain lagi lah. Tidak perlu pergi tuition jauh-jauh dan sebagainya. InsyaAllah semuanya ada disediakan di SMK Syed Mashur, nak atau tak nak. Itu saja. Teacher Nana. Okey teacher, apakah objektif teacher untuk majlis ini? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, pada hari ini kita telah mengadakan majlis apresiasi akademik tahun 2025. Adanya kita majlis tersebut adalah untuk satu pengiktirafan dan penghargaan kita kepada pelajar-pelajar yang telah bertugas lumus sepanjang tahun untuk mendapat satu hasil yang lumayan untuk mereka. Dan secara tak langsung pihak sekolah juga ingin menunjukkan appreciation kita kepada mereka dengan mengadakan hari tersebut. Okey, itu saja. Terima kasih.
berakhirlah sudah Hari Apresiasi Akademik SMK Syed Mashur pada tahun 2025 yang penuh dengan detik manis dan kenangan yang bermakna. Tanya diucapkan kepada semua yang telah menerima anugerah pada hari ini. Semoga anugerah ini menjadi pencapaian yang amat berharga dan juga menjadi inspirasi kepada semua murid SESMA. Tanya diucapkan. Sekian sahaja daripada kami, kru TVPBI SMK SM. Saya Zaid Akhtar. Dan saya Siti Natira. Sekian, terima kasih.